Assalamualaikum ayah. Uronyo na beredar viral sebuah video seorang dakwah. Tanya orang buat agama. Baik tak apa masalah tadi ke orang kunkunyan. Ya ke aju dia buat ju. Ke masalah ikhlas kau urusan roy. Sebab le manfaat gara-gara orang anak ikhlas. Nyan baik dia fikir dia semajid orang ikhlas tu. Ingat ya baru pelemah roh penderma dia tu semajid. Ana manfaat ke roh nak manfaat ke kau? Mang kena si manfaat mang gerau tekan anak ikhlas. Sebab buat je nak buat mana? Lagi buat dua pun masalah. Ini cara terapi dalam agama. Nah orang nak sebuah penyakit kriat. Sebuah penyakit tu ria. Yang kriat penyakit, ria api penyakit. Mandua apa yang ubat? Cuman waktu tak ubat pun hasil mandua boh ubat apa-apa le. Pun ubat kriat. Mangat gadah kriat kagak ngeria ju. Baik igop kagak kajuk ju behan mau je. Jo ju dah gadah keroi kriat. Tinggal waktu kagak gadah kriat, tinggal ria ubat ria apa tu. Ya kan? Masalah gop ria ngai kelahnya Allah lebih cepat pat ada pul hati yo. Ria-ria ke dia. Menggop ria ya. Tapi nak manfaatnya yang penting. Ya kan? Cuman lehnya bono letak buat nyo bak urang ria dan agamanya lekang bu urang ria. Kedrong hana manfaat, kegop manfaat, kena si manfaat. Ya kan? Nyan ban. Cuman dia kita nyo yang ria tak apa ikhlas kau tu menyobit ria kagak kun menan tak apa ikhlas. Apa masalah tu mah. Nombor doa tak apa ikhlas aku. Jadi yang baik bengih keng aju. Biasa betul dia buat roh dah you. Kan? Ai dah fikir. Apalagi dalam dunia lebih. Karena persoalan urunyo antara Islam dengan lawan Islam kan kalah bak baik ji. Islam cukup baik. Islam memang kebenaran. Tetapi kalah bak strategi ji. Kalah strategi. Igop nak strategi pegot pi dari zaman mesti ji. 3 hidup seminit hidup wajib taruh orang dia. Tanya kan tak temu buat ini 15 roh dia 15 roh. Nak be hotel berjalan tagah-gah Honda lah. Azitun ada saya pesapat jumlah nak urun tertoro. Kena demo nak betul dia nak buat kanya. Apa faktor pendukung? Maka persoalannya nyom baik tak bahas no. Dah bahas dah tadi. Yang bahas. Tak bahas salah lah om tu.